Suji terbaik. Terhijab yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Oh. Gila. Allah, Allah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi, geng. Okay, geng. Sekarang ni aku on the way nak ke sungai. Aku nak tengok bubu lah. Macam biasa lah, kalau ke sungai memang time-time macam ni kita tengok bubu je lah. So video ni aku buat bukan untuk tengok bubu tu. 2 hari lepas aku ada turun ke laut lah. Macam biasa lah. Menggunakan inflatable boat. Buat angin aku turun. Trip tu aku berdua, aku dengan kawan aku Ijat. So masa trip tu asyik tak berapa nak memberangsangkan sebab aku ada strike tenggiri. Tapi lucu kan. Itu first time lah aku terlucut tenggiri kan. Lepas tu aku ada strike padu kan. Strike padu suji. Oh, itu first time lah aku dapat ikan suji. First time dapat ikan suji. Lepas tu aku bila balik, aku tengok balik video-video yang aku record masa turun laut tu, rasa macam nak buat kan. Sebab suji tu antara ikan trofi lah. Ikan trofi untuk yang turun ke laut lah. Lepas tu suji pun susah nak didaratkan menggunakan bot angin sebab dia punya moncong tu tajam kan. Jadi risiko memang sangat-sangat tinggi lah nak naikkan atas bot kan. So alhamdulillah masa tu aku dapat landed ikan tu. Alhamdulillah ikan tu tak terlalu mengganas sangat, sebab tu aku boleh landed. Kalau dia melompat-lompat, memang kena potong tali kan, sebab risiko kan. So geng, kau layan video tu sampai habis. Lepas tu komen, like, kalau rasa menarik share video aku ni. Dan jangan lupa subscribe kan. So let's go. Lepeh hari ni. Ni bawa anak mandi. Itu lah. Esok lah, esok public kan. Kerja tu. Cuti lah, toket kan. Toket. Bila-bila boleh cuti. Jom, jom. Jom, naik lah. Gelap sikit biru. Strike. Aduh. Alhamdulillah. Bintang mega betul ke? Ha? Bintang mega betul ke? Rekod. Itu bintang mega dekat. Oh tu. Oh, siap. Yang dekat sini pun kan.
Ha? Ikan. Ha. Strike kan. Dah nak sampai kandang kan. Dah nak sampai kandang sotong. Tak nampak. Penat. Tahu ke? Tahu. Gancu. Kai. Ya aduh, jauh ni. Yo. Jauh gila. Nampak. Ai tak boleh lah pakai topi ni. Basah pun terbang kau. Benda. Benda ni lah, ikan. Kalau ikan talang, kompat. Apa? Abang bagi ikan. Giri. Macam ni benda apa nama? Ni. King mackerel. Ingat tadi. Ada. Ikut ke. Cuba buka gancu dia. Buka mata dia. Tak apa. Jangan bikin lembut tu. Naik. Lubang belakang buka. Lubang bot. Tu air masuk. Ha? Bilang. Alhamdulillah. Dia. Tahu lah. Macam suji je. Ha, suji tak? Ha, suji. Aku bingung. Ha? Aku bingung. Suji je ni. Suji tu apa ya? Dia macam layar Sorry. Suji. Suji lah. Ingat kata gigi lah, tapi memang besar ni. Aduh. Suji lah. Suji pun suji lah bang. Besar ni bang. Berelo ke? Ui, lebih 10 ni. Tak ada moncong tajam. Oh. Alhamdulillah. Sudahlah. Siapa pula? Tu apa suji? Mana? Tahu lah. Abang nak ikan ni bang? Nak ikan ni? Ada ikan ni. Ada. Kena sikit bang. Moncong dia. Aduh, malah nak gancu dia. Buat nak lepas balik. Ya. Sikit je kena.
Saya juga abang buat kat mata air tu ni. Sabar. Tak apa ekor dia. Tanam ni ni. Tak nak gancung. Ada. Jangan. No. Ngamuk. Ada ngamuk. Padu suji. Ada ikan tu, siapa kasut? Sabar. Okay, bye-bye. Padu kamera tu masuk belakang. Lesen tahun ni. Oh, besar weh. Pelayaran Suji terbaik. Bye-bye. Selamat deh. Injak yang pertama. Alhamdulillah. Tadi kau? Ada. Tadi. Masih lagi. Alhamdulillah. Ada. Ada dia, jarang-jarang. Tengah malam sudah lampu naik kan? Tapi tak banyak ni. Potong pun kecil-kecil. Kalau kau hantar tak usah ni. Mana usah? Kemang Terengganu. Terengganu besar-besar sotong ni. Sini ala-ala. Isi je dah. Apa ni? Dah, ikan sebelah. Alhamdulillah. Bertahan je saya. Allah. Tengok kayu. Berat ini. Boleh. Benda tu naik Suntun. Suntun bang. Wih, banyak satu.
Hai. Kucing. Suntun bang. Tak ada berat. Tak berat mana tu. Loh, 3 lagi. Rezeki. Sebelah lagi. Oh, sedap ni bang. Isi banyak ni. Buat sangat tu ni. Tak ada ni sunyi. Bukan ada tu. Sungguh paradai. Baru orang gambar. Aduh. Janganlah suji lagi. Gigi ya. Gigi. Alhamdulillah. Gigi ya. Yang Allah. Tu lokah. Allah lokah. Aduh. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Macam mana ni? So gang, itulah gang Tenggiri yang aku terlucut tu. Sebenarnya aku masa terlucut tu aku on the way nak ke darat. Aku on the way masa tu awal lagi tengah hari dalam pukul 1 macam tu. Aku on the way ke darat. Nak hantar kawan aku, nak hantar Ijat sebab dia ada hal. Tiba-tiba ada emergency call. Dia kena balik tengah hari. Tapi aku tak balik. Aku tak balik gang. Aku sambung ketuk-ketuk batu. So korang layan video aku ketuk-ketuk batu ni gang. Alhamdulillah. Besar kan kacik. Besar.
pipi kan. Alhamdulillah. Tebal pipi pula. Tak bawa. Payah nak review. Tebal pipi ke grup-grup. Macam grup-grup pun. Macam itulah trip aku baru ni. Alhamdulillah ada hasil. Adalah laut sikit. Lepas tu adalah strike-strike-nya kan. Tapi itulah tekilan tinggi tu terlucut depan pintu ke bawah. Depan pintu terlucut. Tapi macam mana tak ada rezeki lah tu. So hasil pun aku tak buat video hasil keseluruhan tu aku tak buat. So ada kaci, ada gerut-gerut. Aku ingatkan tebal pipi awal kan, gerut-gerut. Lepas tu kapur dia sikit sotong. Memang tak boleh nak cakap lah sotong. Main siang hari payah sotong. So macam itulah vlog aku kali ni. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku, selalu like dan komen dekat video aku. Aku ucapkan ribuan terima kasih. So kepada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe kan. So kita akan jumpa next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.